trail permulaan ke Gunung Angsi. Okey. Dalam berapa kilometer? 3 kilometer kot. Okey ya. Weh, baru 3 minit weh. Baru 3 minit dah pancet weh. Lama dah tak naik. Ini dah kurang 15 minit lah. Kita berjalan ni. Hari ni cuaca bagus. Terang. So jalan pun tak ada lecak-lecak. Trail kering je. So kita harap tak hujan lah sampai ke petang. Cantik guys. Memang pening guys. Memang pening tu. Memang pening weh. Kita jalan lagi. Ada event. Ini pacak lagi guys. Kita rehat dulu. Penat guys. Tunggu 5 minit. Sebelum kita orang naik balik. Kita dah nak sampai ke checkpoint yang nombor 1 yang ada pangkin. Okey. Ni dia. Dah sampai. Setengah jam kot, 45 minit kot daripada bawah. So kita orang tak decide tak rehat kat situ. Kita orang akan teruskan lagi perjalanan. Okey. Biasa ada balak tengah jalan. Ini biasa. Kita teruskan lagi perjalanan. Slow pace, santai pace, mangkuk pace. Snack je pak. Alamak, backlight ah. Ini reservoir view. Okay guys, boleh nampak tu. Handphone murah tak nampak lah. Tu empangan tu. View dia. So, perjalanan ini kena diteruskan lagi. Jalan lagi guys. Jalan pun melandai je. Dia buat tisu tak? Tisu tak bawa guys. Okay. Ini memang santai je jalan lah. Dia tak naik banyak. Okay. Relax je. Ni yang best lalu ikut Bukit Putus ni. Compare Ulu Bendul. Lagi 2 kilometer. Hike more. Worry less. Okay, lebih kurang 2 km lagi. Tak apa, kita santai-santai je. Sebab train ni pun dah mendata. So tak adalah penat sangat kan. Berjalan je. Okay. Okay. Good. Guys, penat guys. Peluh lah guys. Rehat dulu lah guys. Best guys. Hilang penat guys. Hilang penat ni. Best ni daki pergi hiking zaman moden guys. Millennium punya style. Gen Alpha punya style guys. Gen Millennium punya style guys. Aduh. Tak ada kipas bagai. Lebih kurang 1 kilometer lagi. 1 kilometer lagi. Okay. Alhamdulillah hari ni cuaca baik. So tak ada jalan lecak. Dan ini ada orang. Kilometer terakhir ni pacak sikit. Tapi still boleh lagi.
Kita jalan. Ini yang terakhir bukit sebelum sampai puncak. Okey. Kurang 200 meter je. Bukit yang terakhir. Okey guys. Dah sampai dah. Dah sampai. Sampai juga akhirnya. Ingatkan sampai besok guys. Sampai hari ni guys. Okay. Lepas beberapa tahun, last 3-4 tahun lepas, sampai akhirnya. Wow, dah lain lah. Lain dah tempat ni. Ui, ramai orang. Buat ada event hari ni. Ui, jam. Ui. Okay. Sampai akhirnya. Okay guys. Kita dah sampai ke Gunung Ansi ya. Kalau gambar tak tadi kamera ni dengan juru foto Ramai ya. Okey kak, teringat kembali kenangan lama. Ya. Okey. Wah, dulu tahun 93 94 guys. Aku pernah datang kat sini camping. Dulu ni kawasan ni semua hijau guys. Sekarang dah kering kontang, hijau. Tu camping tidur kat bawah ni. Ini naik daripada Ulu Bendul lah. So memang epic lah. Okay. Ramai guys hari ni. Relax dulu. Ambil tenaga dulu, makan dulu. Kalau kau pergi kat Bukit Mahkota satu. Sneakers. Dalam setengah jam tu nanti kita turun lah. Okay, ni jalan ke Ulu Bendul. Turun trail ni pergi ke Ulu Bendul. 3-4 kali lalu sini. Ni jauh lah trail dia. So view cantik sikit lah. Guys, ini adalah puncak Gunung Ansi. Okay. Siapa tak bergambar kat sini, dia tak sampai puncak ni guys. Ini adalah titik paling tinggi ke. Baik. So lepas ni kita akan turun. Dah kat setengah jam kat sini, 40 minit. So kita orang pun nak balik lah. Okay. Ramai sangat hari ni geng-geng purple kat sini. Ada event sehati sejiwa. Bestie. Yeay.